Presiden apa dah? Gila tiga. Pada botol kita masuk lagi. Masuk dalam tu. Dia suka macam mana? Bagi penuh. Gila gini lah. Bagi penuh. Sampai penuh. Berapa botol selalu angkat? Pakai lori ke van? Pakai van dia lah. Angkat itu minyak yang sudah refill punya. Bawa pergi mana? Kedai mana? Siram juga. Customer lah. Ada order lah. Tapi masa itu botol sudah angkat, memang sudah ada label lah. Label yang itu kertas punya kuning tu. Sudah ada lah. Yang botol besar, botol kecil ambil. Luman, Inai, pasukan pegawai dan juga anggota daripada KPDN Belas Tuan Kuala Lumpur telah menjalankan satu pemeriksaan di bawah Optiris 4.0 Bersepadu. Hasil keseluruhan Inai, kita telah menahan 5 orang, yang mana 3 melibatkan warga negara India dan seorang warga negara Sri Lanka, dan seorang lagi yang dikenali sebagai pemandu van adalah warga negara Malaysia. Lingkungan umur lebih kurang dalam 30 ke 35 tahun. So ini untuk operasi hari ini adalah berdasarkan daripada maklumat risikan yang kita telah jalankan, berdasarkan daripada maklumat profiling yang kita jalankan juga selama 2 bulan. So hasil daripada tindakan risikan dan juga profiling yang dijalankan oleh KPDN Belas Tuan Kuala Lumpur telah berjaya menghasilkan keseluruhan 3 kes lah pada hari ini yang disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. So total keseluruhan rampasan pada hari ini adalah melibatkan 9 tan minyak masak, yang mana nilai keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM165,000 Malaysia.